Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kumpulan kami terdiri daripada Siti Murni, Ain Natasha, Yasmin Nabila, Rafana Ain, Ain Balkis ingin menunjukkan bagaimana menjawab soalan ekonomi matematik dengan menggunakan perisian Excel. Berikut merupakan soalan yang diberi. Pertama sekali, masukkan nilai anggaran L dan K adalah 10. Masukkan nilai harga buruh iaitu W ialah 8. Harga modal R adalah 2. Bagi mendapatkan kos sama dengan tekan nilai L dan darab harga buruh. Tekan tambah nilai K dan darab harga modal, maka nilai kos adalah 100. Bagi dapatkan nilai output iaitu Q sama dengan nilai L punca kuasa 0.5 darab dengan nilai K punca kuasa 0.5, maka kita akan dapat nilai output adalah 10. Akhir sekali, anggaran nilai target output adalah 100. Kemudian tekan solver, tekan set objektif dan klik pada nilai kos. Kemudian klik pada butang minimum. Masukkan nilai L dan K pada ruangan by changing variable cell. Kemudian pada bahagian subjek to the constraint, klik add, kemudian masukkan output sama dengan target output. Tekan add sekali lagi, masukkan nilai L lebih besar sama dengan 0. Tekan add sekali lagi, kali ini masukkan nilai K pula lebih besar sama dengan 0. Pastikan klik right pada kotak make unconstrained variable non-negative dan pastikan select a solving method adalah GRG non-linear, lalu klik solve. Klik OK. Hasilnya seperti yang dipaparkan oleh video. Seterusnya, gantikan nilai harga buruh menjadi 12 manakala nilai yang lain kekal sama. Tekan data, selepas itu klik solver. Lepas tekan solver, masukkan nilai kos di dalam objektif. Pastikan option minimum adalah kekal. Kemudian masukkan nilai L dan K ke dalam bahagian by changing variable cell. Lalu pastikan subject to the constraint kekal sama. Juga option make unconstrained variable non-negative kekal right. Select a solving method kekal sebagai GRG non-linear. Lalu klik solve. Kemudian klik OK. Berikut merupakan paparan hasil-hasilnya. Akhir sekali, gantikan nilai 12 kepada 8 iaitu nilai asal. Lalu gantikan nilai target output daripada 100 kepada 160. Sekarang tekan pada solver. Lalu masukkan nilai kos ke dalam set objektif. Kemudian pastikan option min adalah kekal. Masukkan nilai K dan L ke dalam ruangan by changing variable cell. Delete pilihan pertama dan kedua pada subject to constraint. Juga pastikan option make unconstrained variable non-negative kekal right. Select a solving method pula kekal sebagai GRG non-linear. Lalu tekan solve dan klik OK. Berikut merupakan paparan hasil-hasilnya. Sekian, terima kasih kerana meluangkan masa untuk menonton.